Apa masalahnya Pak Long? Saya tak fahamlah kenapa orang kampung nak sisihkan diorang tu. Hari tu Pak Long kata diorang ni sesat. Tapi saya tak rasa diorang ni sesat pula. Saya rasa diorang okey je. Tadi ke rumah dia, ada Tok Padiha tu dengan ada berpuasa? Ada dia hidang makan? Minum ke? Orang lain mungkin lupa. Tapi diorang berdua tu tak pernah puasa, tak pernah sambut raya. Lebih lagi adil tu. Sejak daripada lahir tak pernah buat rukun Islam yang ketiga. Assalamualaikum. Maaf bang, Tok Padiha cakap abang ada kat sini. Abang baru habis kerja kan? Kita borak-borak dulu boleh? Nak borak apa, Sarah? Alah, borak-borak kosong je. Macam abang suka makan apa? Minum ke? Apa Tok masak abang makan? Apa Tok bagi minum abang minum? Apa pun boleh. Abang ada cerita-cerita tak? Yelah, masa kita kecil-kecil dulu kan, kita selalu ada cerita-cerita macam nak jadi doktor ke, peguam ke. Cita-cita abang cuma nak jadi seorang cucu yang baik pada Tok. Itu je. Baiknya. Selalu ni kan bulan puasa macam ni nak dekat raya. Apa aktiviti abang selalunya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu buat? Jemputlah, Nek. Tak apalah. Kat sini je. Saya ni pun ganggu je Pak Yop ni. Tak adalah, tak ada apa. Ni bukan apa ni Pak Yop. Orang kampung sekarang ni sibuk bercakap pasal nak buah Pak Yop ni. Dia sejak 2-3 hari ni asyik pergi je rumah Tok Padiha tu. Kadang orang kampung nampak dia berdua dengan si Adil tu. Kadang berdua dengan Tok Padiha. Memanglah aku tahu dia pergi sana. Tapi untuk tugasan kuliah dia. Walaupun aku tak apa-apa gemar dia pergi ke sana. Tapi dah kerja dia macam tu, nak buat macam mana? Alah, setakat nak temu ramah tu. Dia boleh temu ramah sesiapa. Dia kat kampung ni ramai lagi apa orang. Kenapa? Kita tak tahu apa yang dia borak kat sana tu. Nanti kan benda ni mengakibat akidah ni. Tok, kenapa kita tak nak puasa, Tok? Sarah tanya Adil tadi, Tok. Adil tak tahu nak jawab apa. Pasal daripada dulu lagi, daripada kecil lagi, setiap kali Adil tanya Tok, Tok mesti ketawa. Sarah bagi tahu Adil tadi, dia cakap kalau bulan puasa memang banyak khidmat dia, orang mudah dapat pahala. Lepas tu ada satu malam dalam bulan puasa ni, lupa nama dia apa, tapi malam tu sangat istimewa untuk semua orang. Lepas tu dia kata lepas buka puasa ramai-ramai pergi masjid, semayang ramai-ramai. Lepas bulan puasa ada pagi raya tu, orang salah ibu bapa, minta maaf, minta ampun. Ziarah kubur, dapat duit, pergi ziarah keluarga lain lagi. Tapi kita tak pernah buat semua tu. Abang, Sarah walaupun tinggal dekat negara orang, ramai bangsa, macam-macam agama. Tapi Alhamdulillah lah, keluarga Sarah masih kekalkan adab, nilai murni dan budaya timur di dalam diri Sarah. Sebab tu Sarah okey je bang. Tok selalu ajar abang untuk percaya pada diri sendiri. Itu je. Salah
Orang kampung semua cakap kita orang sesat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramai rupanya. Kita je. Nasib baik Hanum bawa banyak buah. Manis-manis buah ni. Manis macam Hanum kan? Tok. Malam ni bolehlah Hanum makan dekat sini macam selalu kan, Tok? Ya. Nasi Hanum bawa buah tu. Kalau tak apa-apa lagi boleh balik. Masuk. Mengatuk masuk ya. Tok, Hanum tak sukalah Sarah tu datang sini hari-hari. Dia nak rapat-rapat dengan Abang Adil. Perempuan macam dia bukannya boleh percaya, Tok. Dia nak gunakan Abang Adil. Dia nak mainkan hati dan perasaan Abang Adil. Bukannya Hanum tak tahu. Dia gunakan Abang Adil untuk bahan kajian universiti dia tu. Kamu tu lambat. Tak berani macam budak Sarah. Datang sini tiap hari. Tapi tak ada buat apa-apa. Apa yang nak jadi? Kamu sayangkan Adil. Usaha kena lebih. Dapatkan cinta dia sepenuhnya balik. Jangan pedulikan sesiapa. Termasuk keluarga. Faham? Faham, Tok. Ibu Adil, arwah ibu dia meninggal masa persandingkan si Adil.